Boleh ke minum air yang dalam kotak macam ni cikgu? Kotak macam ni, apple, okey. Ada juga mango, ada juga orange, ribena, okey. Jawapannya adalah tak boleh sebab air-air ni adalah air yang diproses, air yang diletakkan pewarna tiruan dan juga perasa tiruan. Cordial cikgu, cordial pun tak boleh. Okey, walaupun kau bancuh sendiri. Sirap cikgu, saya minum sirap. Perlu ke kau minum sirap saja? Kau tengok ni dalam kandungan dia ni. Tak, satu botol ni umpama ini dia punya kuantiti gula dia. Kuantiti gula dia tau. Ni, kuantiti gula. Ini dia punya perasa, ini dia punya bahan dia. Bahan air dia. So kau tengok jumlah gula tu lagi banyak berbanding dengan cordial. Ni semua ni. Tak boleh. Sangkuit lagi lah. Saya minum sangkuit je cikgu. Oh, ini dia memang gula banyak ni. Oh, tak boleh. Kalau nak minum yang real food ataupun real drink. Proses lah. Ambil buah, blend sendiri dan minum sendiri. Okey? Yang ni semua tak boleh.